Tentang cover cermin ni untung je kalau korang ambil cover cermin, sebab kita bayar 15% sahaja daripada total sum cover. Maksudnya kalau contoh cermin kereta tu harga RM1,000, kita cuma bayar RM150 sahaja. Okey, itu contoh. Dia punya jumlah cover tu ikut pada model kereta lah. So kereta contoh kereta Azia dalam 400 lah, 500 tu dah cukup dah. 500 tu RM75 je tambah untuk cover cermin. Korang janganlah samakan ambil 75 bayar cover 500 je, tapi untuk kereta Honda City ke tak. Dia kena ikut. Sebab kalau kita cover kurang, masa kena claim tu kita kena tambah. Contoh Honda City RM2,000. Dia punya cover cermin depan cermin depan RM2,000. Okey, RM2,000 ni untuk cover untuk cover 2,000 ni lebih kurang 15%. Berapa Kalau 100, 1,000, 100 setengah, 2,300 Okay, RM300 you cover untuk RM2,000. So masuk bila claim tu tak perlu nak bayar dah. Sebab cukup dengan sum cover tu. Lain lah kalau korang adjust cover RM1,000, 1,000 je, bayar RM150. Tapi nak tukar cermin depan memang tak cukup. Memang tak cukup untuk cover insurans lah, guna insurans. Tapi kalau korang bayar biasa pun dalam 500-600 kan, tapi single layer. Sebab kalau untuk claim ni dia kena pakai dia kena ikut balik cermin asal. Okay, tu je. Kalau nak renew insurans Roadtax, korang boleh contact saya, nombor saya kat bio.